untuk dewan perkahwinan, majlis-majlis, hari jadi. Okey, boleh. Bah. Okey, sini. Sini sekejap. Bah. Ya. Bah. Okey, awak hari ni ada hari jadi dia orang dalam ni. Cuba awak nyanyi macam tadi. Happy birthday to you. Mantap. Okey, bah. Kau rasa kita tak payah nyanyi dulu? Kita nak bawa dia orang jalan-jalan dekat sini. Boleh. Mantap. Bah, no smoking please. Yes. Bah, kata orang putih jangan guna bahasa yang ni, yang keras-keras. Guna bahasa lembut je. Ini kita tak live dekat YouTube. Ingat, pulang kan habis kena ban akaun, baru dia jenuh. Okey, sahabat-sahabat semua, kami nak bawa awak semua pergi ronda ini kawasan. Ini malam ni kita akan buka malam ni lepas isyak lah. Yang nak berjoget pun boleh berjoget. Tempat ni memang kelas lah awak semua. Tempat nak nyanyi, karaoke. Ni tempat makan, minum boleh order kat sini. Yang kaki kopi, kita boleh kena kopi merata sini. Mana tukang buat kopi ni, bah? Tukang buat kopi. Kawan nak order kopi ni. Ni cantik kan tempat dia. Zan, pastikan lain cun. Harap-harap lah. Harap-harap cun lah lain ni. Tadi kami live dekat YouTube tadi. Kat YouTube kami dah live. Tapi masa tu pergi Blue Korean. Macam siapa yang terlepas tadi tu, boleh tengok dekat YouTube nanti. Kat YouTube dia ada ulangan dia, boleh cari. Lawa hidup. Memang lawa ni. Tunggu sekejap. Ada swimming pool. Mana cantik sini. Sekejap kita tunggu kita punya ni. Juragan. Kita nak tutup habis. Boleh buka. Ya, mantap. Malam ni aku duet dengan siapa? Ni. Lagu dangdut boleh? Lagu apa? Tak kisahlah lagu apa. Tak boleh nyanyi. Tak pernah nyanyi, kau janganlah buat macam tu. Apa tu? Lagu yang mantap-mantap lah malam ni. Bah, cuba tanya nama dia siapa? Ni aku tahu. Memang dia nak kahwin dengan aku tak nak. Oh, iya. Siapa? Siapa bah nama dia? Siapa nama dia? Dayang. Dayang apa? Dayang Nurhaliza. Bukan. Ya. Dayang Kenanga. Ya. Dayang. Nama dia Dayang. Dayang Nurhaliza. Memang. Tapi ni memang kalau kahwin dengan aku sesuai lah. Body dia pun cantik. Bukan ni nak. Orang cakap betul. Yalah, awak memang tak cakap bohong. Orang cakap body aja. Lagi satu sesuai lah. Sesuai. Tengok keikhlasan hati. Yelah, memang dah tengok dah ikhlas. Dia tengok keikhlasan hati ni, tengok juga kalau body tak elok, tak kena juga dengan kita, tak sesuai. Tak sesuai. Tak nak. Gemuk tak nak. Gemuk tak boleh, nanti tak boleh. Bang, kopi tu ada tak? Ke tak ada? Awak buat kopi? Buat Americano bang, kau? Americano. No sugar. Bah, jom. Dia orang nak tengok tempat ni punya cantik, bah. Ini boleh lintang ke kamera ni? Lama betul tak live dekat TikTok ni. Memang bisa kata aku. Memang lama-lama sungguh. Kalau boleh kita ni, bah. Tapi kalau live kat TikTok ni, nanti kita ramai peminat. Pasal apa, bah? Dia ni handsome sangat tau. Kawan tak pakai ni. Kita sekarang ni apa, bah? Siapa yang nak tengok bola? Siapa nak tengok bola? Mulai 8 hari bulan ni. Mulai 8 hari bulan ni. Dengan Chelsea. Jadi tim. Kita ada buat live. Ni. Screen. Tu dia. Ni dia. Nampak? Screen Untuk live bola. Live bola. Projektor. Ni kita itu tak apa. Ini apa nama, bah? Ni apa nama? Ni projektor. Pandai pula ni, boy. Cakap dia. Siapa nak karaoke yang nak tengok live bola, kita buka live bola. 8 hari bulan. Bah. Dia orang nak tengok betapa cantiknya pantai tempat kita. Dia orang tak tahu, bah. 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 Cuba awak kenyit mata sikit. Tak boleh kenyit. Aku tak pandai. Awak tengok betapa handsome-nya kita berdua live dekat TikTok. Betul. Kulit jadi air pun dah biru nampak ni. Tak, kulit tu boleh jadi bersih licin, bah. Jadi malam ni bisa kata aku. Malam ni kalau siapa yang berminat karaoke
permulaan datanglah. Okey, Ramai-ramai, malam ni kawan dengan Bon nak jemput awak semua. Yang mana yang suka nyanyi-nyanyi lah. Ataupun yang santai-santai suka minum kopi dipersilakan dijemput. Kopi. Ini tempat khas untuk rumah kopi. Kita ada makan, jual makanan nasi Makanan goreng, semua mi ada, goreng. semua ada. Jangan risau. Semua ada. Kalau yang suka nyanyi, jangan risau. Sini bar belanja nanti pasal bar dia orang nombor 2 sini, bos. Jangan. Buat asyik je buat aku nak bayar orang ni. Bah. Mari kita duduk sini kejap, bah. Kamera TikTok ni boleh lintang kan dah. Tengok pandangan. Kawan dia dah lama tak live dekat TikTok, dia bisa kata aku. Kalau malam dia punya cantik. Memang cantik dengan lampunya. Awak semua tengok sini. Awak takkan jumpa tempat karaoke yang macam ni punya mantap. Paling kelas lah dekat Sedili paling ni. kelas. Paling kelas. Nak pergi Johor kalau awak jumpa macam ni, awak cari saya. Ada tak tempat macam ni? Bah. Ini awak ingat tak yang dulu kita punya video yang kat California tu? England. Cuba nyanyi sikit, bah. Nyanyi sikit. Hotel California. Itu tak lupa dah handset tinggal kat rumah. Kat mana ni? Sea Horizon Resort. Sea Horizon sambil Resort. duduk karaoke. Tengok Tempat. Tengok. Cantik. Ya Allah, cantiknya. Tak ada jumpa dalam Johor Bahru inilah satu tempat dia. Cantik ni kat Sedili ni tau. Macam boleh datang malam ni. Macam Kita on malam ni sampai pukul 2 pagi. Macam dekat Bali. Malam pertama karaoke. Malam pertama nombor 1 bukan nombor 2. Nombor 2 sampai pukul 2 pagi. Kita on. Tak tunjuk dulu malam pertama. Okey, dia kata pukul 12.30, pukul 1. Saya bagi pukul 2. Pasal malam pertama. Esok kerja macam mana? Tak payah kerja, ambil MC, jangan risau. Kawan boleh telefon aja doktor bagi awak MC. Jangan takut. Dia orang takut. Jadi kita jemputlah. Mana-mana ada penyanyi, artis ke. Boleh komen apa ada masalah dengan kita punya karaoke ataupun DJ, boleh komen. Kita no problem. Kita tak kisah. Teguran yang baik kita terima. Bukan tak nak baca komen berdedai katanya. Teguran yang baik kita terima. Kata orang putih, you know how many people watch? No problem. Nothing for kita. 1,000. 1,000. You know 1,000 how many zero? Can. 30, you know? Yes. 30, you know? 70, you know? Give me 70, Yes. Kita tak nak give. Kita bukan jenis live nak give punya. Daripada dulu yang tengok live kita tahulah. Kita Tapi bukan malam bah, siapa yang nak duduk kat sini yang tak ada kerja, duduk tak ada kerja apa? Awak nak nunjuk siapa ni? Nunjuk kopi. Bukan. Yang rasa duduk boring bah. Yang rasa nak duduk suka-suka, percuma saja. Tak payah suka-suka. Awak kata awak terror nak lawan dengan kawan bah. Buka. Nanti. Awak kata awak terror. Mari kita lawan ni sekarang. Tak boleh lah dekat TikTok ni dia jadi handsome berbenar bah. Dia jadi handsome berbenar. Ke tak apa bah handsome? Tak apa. Sambil karaoke kita ada percuma saja. Aduh. Sambil dekat karaoke. mana ni? Sea Horizon Resort. Sambil karaoke. Kita kalau awak terror main kita lawan lah. tak ada kawan tak pandai ni. Itulah tu kita hari bagi percuma. Tu hari awak kata awak terror. Sambil karaoke dengar lagu. Kalau boring boleh duduk kat sini. Cuma kita minta sama-sama jagalah. Kalau tak pandai main tu tak payah main lah. Jangan disodok-sodok sampai koyak. Ini percuma. Main suka-suka. Main suka-suka Thank you brother. USD. Kopi Cino, Americano. Tapi tak apa. Kawan nak minum dulu. Bah, awak minum cappuccino. Aku nak. Jom. Minum. Aduh. Kalau agak-agak yang tak ada kerja, nak numpang kerja pun boleh kerja mata sini ikat-ikat batu ke apa. Bah. Ikat-ikat batu bah. Boleh. Kawan minta Americano tadi, dia salah dengar. Makin putih, dia bukan apa ni. Kawan pun tak tahulah apa kena dengan TikTok ni. Dia jadi pertama handsome pula bah awak. Ya. Pertama handsome Wah, I love you kata dia. I love you. I love you too. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap bah. Assalamualaikum Bang Mizan, Bang Ucok. Waalaikumsalam tu. Terima kasih banyak-banyak tu yang menonton kita tu. Tempat memang best lah kalau awak memang datang kelas. malam. Tempat ni memang kelas. Tempat awak duduk, awak tengok. Sekejap. Tempat duduk. Sekejap, kita pusing kamera sekejap. Tempat duduk boleh tengok Boleh bawa kemari Mizan. Tempat duduk. Nanti tu kau nak nyamah kopi. Kau nak nyamah kopi sekejap. Tempat memang mantap. Bah, awak boleh cakap kat situ bah. Ya.
Bah, awak boleh bercakap kat sini. Sini, bah. Tempat duduk santai-santai Bah. minum air. Gini. Yang tak berkaraoke pun boleh datang. Bah, gini, tangan gini. Tangan. Yang tak berkaraoke pun boleh datang. Janganlah sampai yang tua-tua sangat, nanti mati kat sini susah juga kawan. Bah, kita jemput yang mana anak-anak dara tu. Anak dara. Anak dara tu Janganlah jemput orang lah yang datang. sakit kaki, encok-encok datang sesempak sini mampu kita kata. Ya. Kita nak anak-anak dara. Anak dara nanti. Yang Timbang juga kita. Yang nak putus nyawa tak payah. Tak, yang nak putus nyawa tu tak payahlah karaoke apa semua. Ya. Okey. Mantap Abah, awak ikut kawan bah. Ya. Digi. Digi. Hey. Digi. Hey. Digi. Sudah. Habis kita. Ya. Belum lagi. Tengok. Belum lagi Tempat bah. duduk. Belum. Tengok Tak ni nak, tak sahabat minat semua. Ni kat Sedili Tak weh, minat kat ni. Sedili. Oh, Si minat Horizon kopi Resort. oil. Tengok ni. Tengok tempat ni. Cantiknya. Dekat Sedili dalam Kota Tinggi Negeri Nanti Johor. malam pukul 9 Si Horizon Resort. Tengok ni. Ada lagi tempat camping ni semua kasi bawah lama sana sikit semua lah. ada tu. Nanti kau tunjuk sekejap Minum lah. juga, tapi tak- Maaf lah kalau goyang-goyang Itu dia. Tengok ni cantik tempat itu, ni. dia- Allah, dia cantik apa? sungguh. Ini Ada malam gula ke ni? minum kopi saya isap nak cegut. gula. Peh, syahdu, confirm syahdu punya. Confirm syahdu katanya. Temala ke Aku tu? memang Atas bos. sikit pada Temala. Bos dah bagi apa? Dia ada Aku kat jaga tempat camping karaoke, tu tak minum, nampak tak payah lindung. kira, Kat bawah dia sana tanya tu dia masuk buat kira tempat pula. camping untuk berkemah, untuk apa, pelesek semua ada sana. Okey. Nak minum kopi sini. Bah, dia minum kopi ni kena cakap orang putih order. Orang Yes. putih. Cakap orang putih bah. I can drink apa sesuatu. Ha? One more. Cappuccino. Bah, kita tak boleh siap rokok je. Dudu dia macam boleh korek selinga. Mampus. Okey. Ya Allah, cantiknya view, Masya Allah. Aduh, hai. Lama betul lah tak live dekat TikTok. Lekat kursi tu. Kita nanti nak buat live konsert dia di sana. Oh. Dia tempat ni. Kita ada konsert 22 hari 22 bulan live band punya konsert. Kita panggil artis daripada seorang pada KS, seorang lagi pada mana? Dia seorang lagi aku lah. Tak ada. Kita 4 artis ada datang. Ada daripada 4 KL. artis. Ini 2 perempuan untuk dangdut. Tuan-tuan boleh minta lagu dangdut dalam konsert nanti. dia live band live 2 band. rock. Jadi boleh pilihan. 60-an pun minta dia akan buat. Ya, biasa kalau 60-an tu biasa memang bah lah yang ni. Tapi kita buat ni konsert rock. Jangan tak tahu. Cuba payung sikit orang main gitar rock macam mana bah? Ya. Nyambut mesti macam tu. Rock Jangan lupa. Jangan lupa. 22 hari bulan. 22 hari bulan. Pukul 8.45 malam. Konsert. Bayaran dia hanya RM45. Makan tanggung. Nama resort ni Si Horizon Resort. Saudara-saudara, tu ada swimming pool semua ada. Nanti sekejap. Nanti kita bawa nanti Jangan bimbang. Nanti Kita bawa karaoke sekejap. ni kita baru start malam ni. Saya minta maaf. Karaoke ni saya baru mula malam ni. Sekejap kita nyamah kopi dulu. Malam ni baru mula karaoke. Live dekat TikTok ni tak boleh isap rokok. Ya. Kita pula macam Jadi, jenis kuat merokok. manalah tahu saudara-saudara yang nak ambil angin Bayu. udara yang sedap, yang mantap, tanpa asap, datanglah kemari. Ni angin direct daripada ni. Daripada laut. Terus direct pada laut. Ni Ya. laut. Laut lepas. Negeri Johor tuan-tuan belum pernah dapat jumpa macam ni punya Bestnya tempat ni memang best gila lah. Gila pun tak best ni. tempat duduk begitu Banyak orang banyak. tengok, you tahu lah. Karaoke banyak tempat duduk macam ni, awak belum pernah tengok. Oh, tak banyak sangat lah. Baru Saya serata 1,300. Negeri Johor ni saya pernah pergi. Tapi belum pernah jumpa resort tempat yang sesuai macam ni. Tempat duduk kita nyanyi pun sedap, tak ada apa masalah. Lagu pun murah, hanya RM2 satu lagu. Bah, nyamah kopi dulu Ya, sikit. ya. Kita bawa dia orang pergi ronda sekejap Ya, lepas ya, situ. ya. Kita nak tunjuk dia orang ni ramai yang kaki camping. Ni celaka budak kopi apa tak tahu lah lama ni. Bah, jangan cakap gitu. Kita ni live dekat sini.
Mampus muntah ke darah aku ni. Kopi apa tak tahulah. Ni kopi buih. Kopi buih. Ha. Cetan punya budak kopi buih dah. Apa aku nak kopi ol. Entah beli kopi buih. Awak sebut tadi cappuccino. Okey dah. Mari kita jalan. Sekejap. Tempat ni memang kelai lah. Bah, tutup bah. Paling tidak pun kena palang. Tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia setan tak boleh mencuit. Dengan bismillah. Setan ni dia tak peduli. Kau taruh apa pun dia cuit je. Wah, ajarnya orang tua. Bismillah. Okey, sahabat-sahabat semua, kita bawa awak Tempat semua duduk, pergi jalan-jalan. Jangan lupa, Thank you very much. Bah, ni kata orang putih 2100. Yes. Mantap. Apa? Apa kau orang cakap tu? 2140. Kejap. Bah, pih dulu bah. Jadi Kita akan buka. kat mana ni? Dekat Sea Horizon Resort. Kita akan buka live sambil karaoke. Ya. Kita boleh tengok JDT. Kita buka skrin besar. Okey, bah, ni skrin tadi kita dah beritahu pada awal. Dan kita bawa dia orang pergi ke ronda-ronda. Awak semua nak tengok tempat camping, tempat kemah. Dia ada kemah dia ada sekali kalau awak semua ni Nak camping ada bawah ada kemah. ada tempat dia. Kemah pun ada. Ini tempat relax Ni untuk tempat tengok santai. bola. Allah. Tempat tengok bola. Kalau nak tengok bola Angin ni tak dapat lah kat mana-mana. Ya, ke tepi laut tu dapat lah kan. Tapi sini memang syadu lah. Ni kawan tunjuk tempat camping dia tengah buat Tunggu sekejap. Tempat camping ni dah siap. Ada Kawan pusing kamera sekejap. Dia dah ada. Kalau setakat nak apa ni pakai kemah, kita ada kemah. Tu dia buat tempat camping tu. Bapak punya luas. Tu sampai sana tu. Nampak tak? Tu. Sampai sana tu. Tu sampai sana tu. Suara tenggelam. Kacau. Halo. Okey tak? Suara okey tak? Kacau. Takut bateri nak habis ni. Letak location bang. Kawan tak reti. Wah. Ya. Mic kita dah habis bateri. Dah habis bateri. Suara okey? Okey pula. Kacau. Kawan dah cabut dah. Dah cabut daripada ni. Kejap Sekejap. Tempat memang kelas Sekejap Benda dah lama tak live kat sini. Jadi kita macam tak berapa nak reti sangat. Bah, cuba sebut. Hello, kopi Milo. Kat sendiri, betul. Kopi Milo. Sekejap, kita test lagi mic kita. Mic satu lagi tu dah habis. Dah habis dia punya bateri. Ini tadi baru kami live. Boleh lepas live dekat YouTube tadi. Tak okey? Halo, suara okey tak? Halo. Tolong beritahu tak? Nampak lemak. Nak? Lokasi mana? Sendiri. Halo. Sedili besar. Okey. Okey. Sedili besar. Oh, double kadang-kadang dia memang gitu. Dia murah punya kan. Dia nak kena beli ni brand lain katanya. Lagi satu. Pertama angin. 22 bulan. Siapa datang petang, kolam renang untuk anak-anak dan orang tua percuma, tidak ada bayaran Ni, kolam renang. Kita bagi offer. Ada kolam. Ni, Kolam renang kita bagi offer pada 22 hari bulan. Jauh. Nanti sekejap lagi pakcik Siapa datang yang sana. beli tiket, bawa anak-anak, kita tak akan ambil tiket Okey. Kita bagi percuma. Okey, bah. Ni dia orang tanya boleh mancing tak? Boleh. Okey, sekejap. Mancing tak boleh lah kawasan sini sebab payah. Awak susah nak mancing. Tengok batu, tu. Kawasan batu. Kawasan batu. Macam mana awak nak mancing tu? Jauh, air dia jauh. Air jauh. Kalau Air awak memang sampai tapi batu banyak. batu banyak. Nak tengok kolam. Dekat mana? Ni kolam. Ni kolam. Dekat Sea Horizon Resort. Okey. Kita sekarang berada di Sea Horizon malam Resort. 22 hari bulan. Malam 22 hari bulan. Petang tu siapa berdatang kita bagi percuma. Yang ada tiket, mandilah sampai subuh besok pun percuma. Tak ada bayaran. Itu kolam budak-budak sebelah sana. Budak-budak sana. Ni orang tua. Pada 22 hari bulan saja. Yang ada tiket lah. Kalau bawa anak, kita bagi mandi petang. Boleh. Dekat Sea Horizon Resort. Resort. Jadi yang ini kita buka pada 22 hari bulan. 22 hari bulan. 22 hari bulan. Jadi jangan 23 datang nak free pula. Tak boleh. Ni kita jumpa di ni sekejap. Ya. Bah. Tak ni. Tak apa. Awak ingat 23 dah tak dapat. 23 dah tak dapat. Kenalah bayar RM10. Ni satu orang mandi.
Sekejap. Bah, sekejap. Sekejap kita tanya dengan bos. Bos, sekejap. Bos, dia orang tanya sini kalau dia orang nak masuk sini, nak jalan-jalan sini, dia kira masuk ni kira macam mana? Masuk jalan tak ada masalah. Kita buka. Kita Mungkin- buka. Untuk apa? Untuk Orang-orang saya ucapkan kalau yang ada dekat sini nak datang sekarang pengurusan baru dan saya dah republish semua sekali yang ada dekat sini agar warga Sedeli ada tempat lokasi untuk riadah lah. ada naga. Aduh mak, naga nampak tu, jahat naga tu. Lain tak kira lah sini. Ya, Sini. Dia, ada naga ada naga. Lag dia cakap. Halo, line okey tak? Line okey tak? Okey tak line? Ada lagi satu tempat untuk orang yang boleh honeymoon lah. Senang cerita kalau nak bergulung, berkumpai kalau baru-baru kahwin. Dah okey. Dia kalau kemari, dia okey. Kalau ke sana tu dia tak okey. Itu kita punya bos tadi. Thank you very much for sunglass. Cakap orang putih. Jangankanlah kita Yeah. Tapi English might not English not my grandfather Yes, language. yes, I don't care. I don't care. I don't That's care. why, I speaking don't care. German can, no? German. Italy, Okay. don't touch. Don't touch. Don't touch. No move flip. No move flip. No Lokasi more. si Horizon Resort. Yes, that's right. Kata orang. Yes, Apa? thank you very much. Yes, that's right. Macam mana? That's right. Malu nak gigi tak ada angin terkeluar. Aduh matilah macam ni gaya. Dia kalau untuk tempat tidur tu lain tak berapa molek kita nak bawa ke sana bang. Kalau untuk sewa-sewa macam resort bertambun. Awak semua Nak dom pun ada. dom. 60 orang, 70 orang katil pun ada. Kalau untuk buat program sekolah, syarikat, company mana-mana. Dulu masa company awak yang daripada syarikat Hindia Timur Belanda tu yang itu tak ada dom. awak Dia makan dom aja. dom. Ni dom. Dom dengan dom tak sama. Dom dengan dom Ah. tak sama. Okey. Ha. Kalau untuk yang bergumpai tadi tu, yang baru-baru kahwin nak bergumpai, memang cantik. Dia ngadak laut. Bah tengok Sayang, tempat duduk karaoke malam. Cuba tengok. Berapa punya selesa bah RM2 satu lagu. Saya bagi bah RM2 satu lagu. Tempat RM2 duduk satu dia lagu. macam mana bah? Tempat duduk. Kelas, Tempat duduk kelas, bah. nampak. RM2 satu lagu bah. Saya rasa tak akan jumpa tempat macam ni bayaran RM2 satu lagu. Suara tak jelas. Nak habis bateri ke bang? Habis dah. Bateri kita. Dah habis bateri kita. Dia kena duduk sana bang. Kalau duduk sana dapat bercakap ni sekejap. Letih juga. Ya Allah. Penjejih perlu. Okey. Sahabat-sahabat semua. Inilah dia. Si Horizon Resort. Boleh jemput datang kemari. Dah beritahu tadi. Kalau nak tengok bola, tengok apa. 8 hari bulan. Bawa kuih, koci. Chelsea. Kita panggil, kita buka. Ada je dengar. Kacau. Kita dah datang kemari. Dia semua kata ada pula suara. Perut kenarah betul awak semua ni. Memang bisa kata aku. Okey, sekarang ni kita nak kena kopi dulu. Bah, you minum kopi apa? Kacino. Kacik. Bukan kacik Fatimah. Bukan. bukan. Kacino. Okey, sahabat semua, kita nak menghilangkan awak dululah. Tak mudah lah berjejeh perlu. Bisa kata aku. Panas. Berembat handphone kita, bah. Kopi Casino. Yes. Bah, Casino. Tapi sini view malam lah. Ni Mat Salimnya minum bah. Macam orang Bah, kampung. kalau Mat Salim dia tak boleh cakap Melayu. Bah, awak kena cakap orang putih sekarang. Orang Malay. Ni sana Malay, no? Ya, boleh. No drink, you know. No. No drink. Oh. Sana kulit black white ni sana drink. Oh, masuk bar tadi tu. Kalau orang Kulit putih dia tak boleh minum. tak boleh. Dia nak kulit-kulit hitam. Macam tu. Yang boleh minum. Boleh minum. Okey. Sebab dia punya sudu ni boleh korek telinga dengan hidung. Nampak? Tapi tu Bah, santai bah. Malam pertama saya malam ni. Saya offer sampai pukul 2 bah. Bah datang kita pukul berapa jemput. pun saya layan malam ni. Saya layan Suara bah. okey. Suara okey. Suara okey. Takut tak okey. Sudu boleh buat swab test. Karaoke hari-hari buka tak, bah? Hari-hari buka on.
mulai hari ni kita on. Okey, mantap. Tapi kalau bah nak karaoke belah petang pukul 2, boleh info saya. Boleh belah petang. Sampai pukul 6.30. Bah, tempat ni memang kelas lah. Bah. Ya. Awak tengok dalam tu, kita tengok dalam punya lah. Siang pun kita buka. Kawan risau lepas. Kalau ada saudara-saudara nak menyanyi belah petang, pukul 2 sampai pukul 6.30 kita buka. Kita buka siang malam sebetulnya. Karaoke satu lagu RM2. Ya. RM2. Tak banyak. Malam ni kita dah memang dah lama lah buka sebenarnya. Tapi malam ni rasmi lah. Malam ni rasmi kita buka betul-betul dengan set baru, dengan DJ baru kita import daripada Kongo. Daripada mana bah? Kongo. Kuang Hajar. Jadi malam ni jangan lupa. Datanglah beramai-ramai. Untuk karaoke kita pada malam ni Cantik tempat. Area mana ni? Area Tanjung sendiri. Kawan ni kalau awak semua nak tahu, kawan ni tak pernah nak promote tempat-tempat orang lain. Kalau kawan promote tu maknanya kat Sedili lah. Orang Sedili. Sama juga dengan makan, minum. Kawan tak pernah buat review berbayar tau. Sebab yang pertama kawan ni tak suka menipu. Sebab kawan kalau kata tak sedap, kawan cakap dengan owner dia tak sedap. Memang depan muka orang kata tak sedap. Tapi kalau untuk masyarakat Sedili, orang Sedili, dia masak dia sedap, tempat dia cantik. Memang kawan promote, kawan tak pernah minta bayaran apa-apa. Allah bayar. InsyaAllah. Rezeki kawan memang tak pernah putus-putus. Walaupun tak banyak, tapi sentiasa ada. Mana Ramak, Bah? betul. Kawan ni bukan orang karaoke saja. Tak karaoke pun boleh duduk. Bah. Awak tengok sekarang ni kawan handsome tak dalam ni? Handsome. Aku lagi lawa bodoh. Kawan orang tak karaoke pun boleh duduk. Boleh duduk. Aduh, Kawasan luas. Jauh tak dapat nak baca. Kawasan luas, mantap macam ni. Tak karaoke pun boleh duduk. Thank you very much. Cowboy, topik cowboy tadi. Thank you very much. Thank you. Everything for me, forget letter from dalam letter. Mantap, Abu. Mantap. Toke dia lagi handsome. Toke dia. Toke handsome. Inilah bos dia, toke dia kalau orang nak tengok ni. Tu. Tu toke dia tu. Yang baju hitam tu. Tu. Itu toke dia. Rock. Toke rocknya tu. 2 bulan jangan lupa. Rock night. Okey, sekarang ni kita dengar apa bos dia cakap. Kita memang nak buat konsert dekat sini. Untuk 22 hari bulan, siapa yang minat rock, sila datang. Tiket RM45 saja, ada mocktail, ada makanan ringan sekali. Kita buat limited. Tiket ni tak banyak. Kita buat Tiket tak limited. banyak. Kalau nak cepat, jumpa Encik Usop. Cik Usop handsome. Nama dekat sini Abu. panggil Cik Usop handsome. Mantap. Dia lain. Okey, mantap. Cantik tak tempat? Memang cantik. Lokasi mana? Lokasi dekat Sedili ni, Sea Horizon. Kawan ada tulis tadi sebelum live rasanya, tapi tak tahulah. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Tadi dapat tu cowboy punya ni. Apa? Bandana. Banana. Thank you very much for banana. Thank you very much. Shwana, girlfriend. Thank you. Tak lah lokasi. Kawan tak reti. Kawan tak reti nak tak lokasi. Suruh dia type je dah sampai kemari. Dia dah ada. Tak, Kita dah buat offer tapi seluruh Malaysia. kalau awak semua cari Sea Horizon Resort, memang jumpa lah. Tengok. Cantik kan? Type saja pada handset. Sea Horizon. Nak kopi? Selili besar. Anytime kopi. Pondok kopi. Kalau nak minta bah buat, kalau biasa orang jual RM8, kalau bah yang buat RM30. Bah. Kita punya ni dah, kalau kita type tempat ni dah boleh sampai sini kan orang? Dah boleh sampai. Kalau tak tahu tempat, Sea Horizon Resort besar Kota Tinggi Johor. type macam tu dah sampai depan tangga ni masuk. Okey, lagi sekali ulang. Apa? Bos cakap apa tadi? Kan kau hajar kita ni tinggi tak ada. Itu sekali berpayung. Aku nak cakap dan tadi bos marah aku salah sebut. Maksud apa? Bah, siapa? Tak boleh salah sebut. Siapa? Bodoh lah kau ni. Alamat dia sini. Okey, alamat dia Sea Horizon Resort. Bah, awak sana sebelah. Awak sebelah bawah. Belum bos. Sebelah bawah.
Okey. Ni okey, Sea Horizon Resort. Dapat tak? Tak tahu lah kenapa dia memang rajin gitu lah. Kadang lain tak tahu. Kadang lain dia dia tiup lagi angin. Lepas tu dia nampak pula orang gelap sikit kan. Dia memang kurang elak, ajar. dia takut. Dia nampak kamu putih. Dia nampak kamu putih di mata. Okey, ini nama dia Sea Horizon Resort. Dengar tak? Dapat tak tu? Sea Horizon Resort. Dekat dengan Villa Inn ke? Villa Inn dekat mana? Villa Inn. Tak ada. Jauh. Habis. Jauh. Awak kena masuk ke Sedili Besar. Bah, jalan dia ke mana, bah? Tolong Masuk beritahu. Sedili Besar. Lalu jembatan. Nama tempat dia apa? Apa? Taib lah. Sea Horizon. Mantap, Pak Bu. Sea Horizon Resort. Sedili Besar. Sedili Besar. Type. Mesti jumpa. Kalau punya. tak pandai, Jumpa. telefon saya je. Biar saya type. Give your number. 1007, you know. Mantap. Bah, kita nak pergi tempat yang diorang, maknanya yang boleh bulan madu, yang boleh bergumpai lah. Satu tempat je. Nak turun ke bawah sana. Bukan ni. Itu. Belum. Apa? Clamping. Apa nama dia? Clamping. Okey, kita nak pergi tunjuk kawan semua tempat clamping. Nanti orang salah sebut lemping pula. Dalam Asia clamping di Sea Horizon jatuh nombor 4. Dalam Asia nombor 4. Nombor 4. Clamping di Sea Horizon. Cantik. Ini Kemas. kalau nak bulan madu menjerit tengah malam orang tak dengar. Jom kawan bawa. Tapi apa? Tu boleh buka ke bawah dia orang tengok dalam bawah? Boleh buka ke? Mana? Ke tak ada? Masih tak boleh. Tak boleh buka. Tak boleh buka. Jom kita pergi. Tunjukkan dia daripada luar je. Tunjuk pada luar. Kalau siapa-siapa yang baru kahwin, kalau agak jenis nak berguling-guling, bergumpat-gumpat, situ. Ya. Lepas tu boleh terjun. Kawan bawa. Agak-agak lain okey lah. Baik, terjun dalam kolam. Berapa harga satu bilik? Ini macam-macam. Sebab dia bilik dia banyak. Terlampau banyak. Berpuluh. Memang banyak. Ni yang kawan nak tunjuk dekat orang semua nanti tu. Sana tu. Nanti sekejap. Okay. Ni tanda memang aku semangat lah. Banyak lah. Tempat bakar-bakar. Ini sekarang ni. Ini sekarang owner kira baru lah juga. Baru ambil alih lah. Mungkin dalam 3-4 tahun. Ada apa? 5 tahun lah. 5 tahun lah. Sebab masa awal-awal dulu dia bagi orang sewa kan. Semput juga nyawa yang nak berjalan. Ni tempat dia. Yang mana nak bergumpal. Senang cerita boleh tengok laut lah. Ni langsir dia. Dalam dia ada katil, ada aircon. Cantik kan tempat dia. Ini pemandangan dia cantik. Nanti korang flip kamera sekejap. Sekarang nanti kita minta bar ni. Okey, Encik sila terangkan Encik. Ni apa benda ni nama dia Encik? Ini top 10. Top 10. Pasal dia tutup. Tender apa? Kemah lah. Kemah. Tender lah. Nama penuh dia. Dia kalau bertutup macam ni top 10. Mana tutup tu atas yang pertama? Top 10. Mana tutup? Tak boleh buka. Ni Tengok. tempat dia. Tempat camping tu. Siapa kemah. yang nak pakai kemah, tak ada kemah, kita ada Tak kemah. ada kemah, kita ada kemah. Kita ada kemah. Nanti tolong bagi tahu kawan-kawan Tengok ni. Kita ada kemah. Terus tepi laut bawah. Bawah. Api kita on siang malam. Dia ada lampu tu. Ada lampu Dia ada semua siap. lampu Ada semua siap. current, ada elektrik. Jangan takut. Jangan takut, jangan risau. Kita bagi elektrik pula malam. Dia boleh turun ikut sini. Dia boleh turun ikut sana tu. Tapi jangan suruh kawan turun pula. Jenuh kawan nak turun tu, jalan tu. Turun terus ke bawah. Kereta boleh turun. Boleh turun. Kereta jalan cantik. Jangan takut. Mana tempat ni? Sila beritahu. Mana tempat? Sea Horizon. Dah betul dah sebut. Sedili besar. Sea Horizon. Dia type aja tempat tu sampai depan pintu pagar. Aduh, sekejap bagi kami ambil nafas tu sekejap. Woi, tempat paling cantik ni, bah. Cantik. Kalau awak nak menyuluh ketam malam, awak duduk situ kemah malam pergi cari ketam birai je. Ketam rendong ada, ketam bangkang pun ada. Ni. Sea Horizon Resort, Sedili Kota Tinggi Johor. Betul, Sea Horizon Resort. Betul. Itu ada tu. Ni siapa ni? Tak tahu.
Itu tempat dia. Si Horizon Resort Sedili, Kota Tinggi Johor. Ya. Si Horizon. Memang mantap kata aku tempat ni. Memang best lah. Kalau nak kempen 2-3 hari kita siap dengan Karen kita bagi. Nak masak-masak malam, okey, beritahu kita. Kita akan bagi bakar-bakar, nak bakar-bakar, semua ada alat. Tak habis kalau macam anak dara yang seorang diri. Anak dara janganlah nanti jahanam kena gigit nyamuk. Kita tahu, jangan. Anak dara biar duduk atas-atas ni. Duduk atas. Duduk atas. Pasal kalau duduk bawah, bah memang tak suka ke bawah. Bah memang tak kawan, suka. Kalau orang tua kena gigit nyamuk, lantak dia lah. Anak dara kawan sayang. Anak dara biar atas tempat-tempat macam ni. Kalau anak dara bujang single betul, telefon bah aja, kita sewa dia. Kalau orang tua, Orang tua lantak dia lah. dia duduk bawah lah. Nanti mati minta rugi kita. Siap Karen Siap Karen. Awak nak cari macam mana? Siap Karen. Kita bagi. Siap Karen. Kempen. Tempat apa? The campaign. Kempen kempen kata dia dengar. Nak masak, nak apa. Ada lampu, ada plug. Nak cas handset apa semua, jangan takut. Sini kemudahan ni memang Kemudahan tenang. Full kita bagi. Okey, sekarang kita tunjuk daripada jauh je tempat yang diorang boleh sewa untuk apa? Untuk ni. Yang bawa family. Banyak tempat dia. Kawan nak jalan tak larat lah. Tak larat nak jalan. Tu sana tu banyak bersusun sampai depan. Banyak dia berlapis-lapis katanya. Tapi minta maaf. 22 hari bulan. Sekejap. Dah penuh. Okey, untuk 22 hari bulan masa kita punya konsert tu, dah penuh. dah penuh. Kalau siapa-siapa nak tengok Konsert boleh datang. boleh datang sini, tapi sewa tempat lain lah. Sini dah penuh. Penuh. Sini dah penuh. 22 Dah hari bulan. tak boleh lagi dah booking. Berapa satu malam, satu bilik? Dia tengok grade. Dia ada harga-harga dia. Dia ada harga dia. Ada grade dia. Dia ada jenis-jenis bilik dia. Boleh 200 sebel-sebel lebih ataupun ada. boleh telefon-telefon. Lain-lain 200 lebih ada. Banyak tempat dia ni banyak. Kalau nak tunjuk. Semangat nak berjalan. Nak ni. rumah pun ada. Nak rumah sebiji. Nak rumah sebiji ada 4 bilik. Nak villa ada. Villa. Dia, macam banglo ada. Banglo 4 bilik satu rumah. Nak dom ada. Dom ada. 4 bilik satu rumah pun ada. Sini kemudahan memang cukup lah. Tandas dia berterabur sebenarnya. Berterabur tu maksud dia banyak lah. Senang. Kalau nak ngeceh, nak meruk kenarah ke apa semua. Parking memang tak jangan risau. risau. Parking jangan risau. Bertambun Tempat parking. bertambun. Duduk berehat dulu sekejap. Kata bawa pokok ini. Salam bang. Kira tak sempat nak baca. Pak Hitam. Ya. Abang, I love you. Kata dia. I love you too. Aduh, kawan dah penat dah wah. Aduh, hari ni dua kali live. Ya. Tadi kita live. Tadi kami live dekat YouTube tadi. Dewan kalau nak buat majlis. Semua lengkap. Dewan kalau nak buat majlis perkahwinan. Semua boleh. Boleh sini, boleh. Boleh. Ada dewan. Boleh ada sewa. apa, Kita sewa dewan. Paling besar dewan. Kita boleh tunjuk dewan dia. Jom. Dewan dia tak dewan dia kita boleh tunjuk. Kita boleh buka. Kalau siapa nak buat majlis. Majlis kahwin. Ya. Motor awak ni panas alih ke depan sikit. Biar kasut. Tengok motor bawah ni bertabang betul. Jangan kacau, biar kasut. Tu memang awak bikin macam gitu lah. Ya. Ni dewan dia. Dewan. Ni dewan dia. Majlis kahwin Kalau siapa-siapa nak kahwin lagi, tambah lagi satu ke dua macam ke. saya memang nak kahwin. Tak lama saya buat kat sini. Anak dara dia memang nak kahwin ni, nak mencari anak dara ni. Ni. Buat kat sini lah dewan dia. Kalau dekat Tanjung sendiri ni dewan macam tu besar. Dia kat sini pun kita sama juga dewan dia. Mantap dewan dia. Ni dewan boleh buat majlis kahwin. Dewan ni boleh buat majlis kahwin ni. Ada aircon. Ni aircon. Kalau dia nak buat ada majlis apa-apa, senang lah sini. Jangan takut. Aircon ada. Aircon kipas. Aircon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nak tertutup boleh. Belah biji. Nak berbuka biasa pun boleh. Kita tak ada halangan. Owner tukar orang baru ke? Dulu siapa punya Dulu ni? Dulu Pasir. Dulu Pasir punya. Sekarang ada orang baru lah. Dah ambil. Pelak dia. Kita tengok. Pak Hitam ada swimming pool. Ada tadi. Ada. Itu lah kalau live dekat ni. Dekat TikTok ni. Dia tak boleh nak repeat balik. Kat mana duduk? Itu kita suka live dekat Rumah Merah. Ni untuk dewan perkahwinan. Majlis-majlis. Hari jadi.
Okey, boleh. Bah. Okey, sini. Ah. Sini sekejap. Bah. Ya. Bah. Ha. Okey, awak hari ni ada jadi audio orang dalam ni. Cuba awak nyanyi macam tadi. Happy birthday to you. Mantap. Happy birthday to you. Mantap. Jom. Ha ni jawab dia. Berapa cakap punya Pak besar? Isam, Yati Syahlam. Yati Syah nak booking. Bah. Yang nama Yati, dia nak booking awak. Oh, boleh. No problem. Tanjung Sedilik Kota Tinggi. Benar tu. Nothing forget everyday time for you. Everyday time for you. Rasa kawan setelah tak pernah raya. Kita naik atas Naik atas. untuk seterusnya Untuk kita seterusnya, nak promote untuk malam ni. Bukan promo. Habis? Promote. Promote. Okey, promote. Untuk malam ni. Untuk malam. Bah. DJ sikit. DJ yang bertugas pada Itu. malam ni Kita import daripada Kongo. Kongo. Kalau nak tengok DJ malam ni, datanglah ke sini. Saya akan beri yang terbaik pada malam ni. Mantap Pak Bu. DJ kita import daripada Tengok Kongo. ni awet-awet semua muda-muda. Awet apa bini orang? Yelah awet lah tu nama. Awet lah. Laki dia takkan marah sebut awet. Laki dia sportingnya. Orang tak sporting kita tak masuk gengnya. Okey. Ya. Kalau ikutkan bah sekejap. Kawan tunjuk awak semua Dia berapa punya banyak dia punya ni. Sekejap konflik kamera sekejap. Banyak panjang. Rumah dia tu banyak. Tengok ni daripada sini. Nun sampai sana tu. Sampai ke atas sana. Macam mana kawan nak larat berjalan? Kawan pun tak larat. Yalah nak jalan. Man tak larat. Okey, bawa sini. Kita tunjuk lagi. Bah, motor awak panas ni. Pakai sini. Tak apa, biar situ. Itu Ya, kita tunjuk lagi. Malam ni. Kita tunjuk live lagi malam ni. Malam ni live lagi. Malam ni kita tunjuk kita punya karaoke. Kita untuk malam ni. Malam ni kawan tak tahu lagi bah. Kita tunjuk malam ni kita punya karaoke. Malam ni memang ada. Cuma kawan tak tahu ada ke tidak bah. Tak tahu boleh buat live ke tidak. Kita malam ni kita punya karaoke. Kita akan cuba. Bah nak nyanyi ke? Satu lagu. Lagu penutup ni. Lagu penutup. Apa benda yang bunyi? Mic. Peranjat je bah. Tak awak buka tu dido. Kita tak boleh terperanjat. Bah tengah biji tu kan. Dia nak nyanyi selagu lagi kira penutup Penutup. Owner dia adik-beradik dia punya betul? Yes. Betul adik-beradik. Untuk malam ni kita malam pertama pembukaan karaoke di Horizon Resort Horizon Resort Serdini Besar Kota Tinggi Harimut Hadir. Horizon ke Horizon? Sama lah tu. Gigi tak ada. Kau ni banyak songi kau ni kalau. Okey bah, dah promote malam ni bah, jangan susah. Ini hari kita ada YB, ada orang Kota Tinggi malam ni. Mudah-mudahan YB orang Kota Tinggi dia promote orang luar, orang-orang geng dia malam ni. Tapi YB dalam pukul 10 lebih. Sebab tu saya minta larutkan malam ni sebab dia orang lepas musyawarah dia orang datang sini, grup dia orang. Pembukaan bah. Lepas tu kita boleh slow lah bah. Boleh slow. Slow. Orang tua-tua macam ni jangan bawa sangat bah kat sini, takut lutut kendur apa semua bah. Tua-tua macam ni. Tak boleh bah. Sini kalau ada orang mati kita tukang urut ada? Ada. Tapi urut pun kalau dah napas dah parah hidung bah, tak guna juga urut. Itu pasal jangan tua-tua sangat bah. Kalau terkelecuk apa semua mati kita kat sini nak karaoke berantu je bah. Tempat macam ni bah jangan suka. Sini semua ada orang kecil, orang besar, orang halus. Kalau orang mati kat sini saya pun tak sanggup datang kemari berantu. Karaoke lah di resort baru dengan cahaya lampu. Komen lagu permintaan anda. Mantap bah malam ni. Awak semua tengok jangan tempat lupa, ni. Jangan lupa. Comel tak tempat ni. Memang comel. Baru kalau tak nampak. boleh datang malam ni, malam besok. Dia memang hari-hari buka. Hari-hari. Hari-hari buka. Ini DJ sekarang kita import daripada Kongo. Kalau tak nak malam, siang. Sila hubungi nombor telefon siang. Berapa orang nak karaoke? Kita buka siang.
Daripada pukul 2 sampai pukul 6.30 petang. Kita sini bebas, jangan pagilah. Pagi aku pun jadi gila. Pukul 2 start petang sampai pukul 6.30. Carilah grup. Kubur petang awak tinggi tak ada macam mana? Apa? Kalau awak nak gali kubur petang. Ni pakai JCB je kalau petang kubur. Nampaklah nak baca-baca komen. Bah, minum kopi lah. Minum. Okey, sahabat-sahabat semua, terima kasih yang menonton kita tu. Sepatah dua kata bah, dia kena cakap orang putih bah nak penutup. So nak close and open the table. Mantap. Thank you very much yang menonton kita, yang bagi gift kita tak minta gift, tapi yang dah bagi tu terima kasih, semoga Allah. Ya, kadang-kadang dia orang ni muka je lawa, orang putih bodoh. Auzubillah. Tak reti. Yang semoga yang bagi kita tu, semoga Allah tambahkan lagi rezeki dia. Kita memang tak pernah minta, kita tak minta apa-apa, cuma kita ni nak promote tempat kita je, tempat sendiri. Katanya tempat sendiri katanya. Thank you very much. Thank you very much. Bah, dia punya view dia memang cantik. Bah. Cantik tempat ni. Tak, tempat ni cantik dalam kamera ke lawa. Mana? Dia orang banyak tak tahu tempat ni. Dia orang banyak tak tahu. Dia ingat macam dekat luar negara kan. Dia orang ada minta kat ngalai. sini Dia ada kata kalau petang, saya kata pukul 2 petang sampai pukul 6.30. Kontak bos sini. Jangan kontak saya. Nanti bos ni kontak saya kata. Saya beri nombor bos nanti. Bila dia nak nyanyi petang aja, okey, bos kontak saya baru betul. Tak boleh kontak saya. Kontak bos kata okey so on petang. Mana lah tu kan? Kat mana tu? Ini dekat Kereta Sea saya tak bawa, Horizon tinggal kat Resort. sana. Sea Horizon Resort. Okey, sahabat-sahabat semua, kita nak elah lah sebab kami pun nak merokok ni, tak merokok ni. Tu yang malas nak live rumah hitam ni, tak boleh nak merokok. Kalau merokok nanti kan dia belok dia pula. Okey, terima kasih banyak tu. Okey, terima kasih malam ni jangan lupa. Malam ni pukul 8.30 malam. Okey, bah, live penutup. Datanglah beramai-ramai. Penutup. Dig. Hey. Okey, mantap. Pening aku.